tajuk hari ini, Sistem Ejaan Bersama Malaysia-Indonesia dipersetujui. Pada hari ini dalam tahun 1967, persetujuan bagi penggunaan satu sistem ejaan baharu yang praktikal, ekonomikal dan ilmiah untuk bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia dicapai menerusi satu rundingan yang diadakan antara Jawatan Kuasa Bahasa dan Ejaan yang dipengerusikan oleh Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Tuan Syed Nasir bin Ismail dengan kumpulan ahli bahasa Komando Tertinggi Indonesia yang diketuai oleh Nyonya S.W. Rudiyati Mulyadi di Kuala Lumpur. Dalam rundingan itu, beberapa perkara dibahaskan secara ilmiah dan mendalam, antaranya mengenai hubungan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia yang perlu ditingkatkan lagi melalui semua saluran, sama ada melalui pertuturan maupun tulisan, dengan memfokuskan kepada kenyataan yang diperoleh daripada masyarakat kedua-dua negara. Hasil dari penelitian dan pengolahan kedua-dua pihak dipersetujui bahawa perkembangan ejaan bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia adalah wajar diperhalusi sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmiah dan keperluan praktikal. Dengan persetujuan ini, penggunaan ejaan baharu yang dikenali sebagai Sistem Ejaan Bersama Malaysia-Indonesia ditandatangani. Tolong belikan aku ini Zio. Oke.